Assalamualaikum Koma. Hari ni selera puasa kita akan masak sate balut. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang putih, garam, serbuk kari, serbuk kunyit, lada sula dan juga gula. Lepas tu campurkan ke dalam ayam untuk buat perapan. Okey, kemudian kau potong ayam secara bentuk dadu. Kecil boleh, besar boleh, ikutlah selera kau. Okey, lepas tu kau cucukkan ayam tadi dekat lidi sate. Terusnya tuangkan minyak untuk kita goreng ayam tadi. Okey, sekarang kita akan goreng sate kita tadi. Lepas tu kita ambil kulit popia untuk kita balut sate kita tadi. Balut ni ikutlah kau nak balut macam mana, asalkan cantik dan kemas dia untuk digoreng supaya tak terbuka. Last sekali kita gorenglah sate kita dan siap dah sate kita yang sedap, sate balut murah.